Baik, hari ni kita nak cek pam air ni. Dia punya motor dia kadang-kadang dia tertahan Dia macam impeller tak pusing lah. So kita cuba onkan switch dia. Tengok dia kipas dia pusing tak. Ni switch dia. Switch dia saya on. Sinilah. Saya on tapi dia macam tertahan lah, macam tengok kipas dia macam tak berpusing. Dia macam dia ada bunyi tapi kita kena tolong dengan tangan baru dia pusing. Kita off dulu. Kita tengok kapasitor dia. Kapasitor dia pecah. Dia dah pecah, kita tukar lah. Kita tukar yang baru nanti. Okey. Kita offkan switch, kita cabut ni. Kuning, merah. Mana-mana pun. Okay, kita tengok kapasitor ni. Kapasitor ni 40 UF. Okay, di sini ada tulis 40 UF. Ni kita tengok dia punya model ni. Dan 40 UF juga Kita tak boleh tukar yang bawah 40 UF, 45 pun okey. Kalau bawah dia impeller nanti tak pusing. Bacaan dia 41.2, okey lah. Jadi betul lah ni. Kalau kita tengok yang lama yang dah pecah ni 5.3, jadi dia tak boleh memusingkan kipas Kita sambung wire ni dengan kapasitor yang baru ni. Tak muat ni. Okey, saya dah sambung wire ni. Kita tengok kipas ni boleh jalan tak. Saya pergi on switch switch dia on. Cuba on, tutup. Okey, jalan kan. Sekejap Okey, on. Dah. Keluar sana On terus. Okey. Air dah keluar. Ini air dia keluar. Ini air bor daripada tanah lah. Okey, off. Kita nak tutup. Alright. Kita tutup balik. Tutup balik kapasitor ni. Skru dia pun dah. Dah.
Cuba on. On. Please. Okay. Off. Okay, siap. Okey, pump ni dia punya kapasitor dah terbakar. Dia tak boleh pusingkan impeller. Kalau kita tolong dengan tangan, dia boleh pusing. Punca dia panas, terbakar.